Berapa aku untuk sampai atas sekali? Nak dekat 50 dia. Hari ni hari open house, hari ni aku kelang kabut sikit sebab aku ni tak siap lagi. Tapi kau tengok guys, dah sampai ramai. Aku tengah bersiap lagi ni. Tu lah, semua orang dah tengah makan lah. Yang aku ajak open house hari tu, siapa yang terpilih aku dah send alamat kat korang apa semua. Daripada pukul 6 sampai pukul 10 malam. Ni kereta aku. Ni kereta siapa? Mac Cora itu yang dia ejek Mustang aku tu. Berapa aku untuk sampai atas sekali? Nak dekat 50 dia. Dah ada lagi sejam, aku tengah tunggu. Semua dah set up, makanan dah dah siap. Ni malam je lagi, macam lah isap okok ke apa. Sini boleh. Aku nak turun bawah nak menyambut kedatangan tetamu-tetamu yang tersayang. Rumah ni macam rumah Datuk Ali Shukri. Ada lift. Kejap lah sampai bawah. Mana semua orang? Ni bukan tetamu. Mana budak aku? Datang malam ke? Malam tak best lah. Awal-awal lagi dah ada orang ajak aku main pool. Satu bola berapa? 100. Satu bola 100 lah. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 800. Ni aku masuk 800 aku terang tutup. 800. Ni sebelum semua orang datang aku kena alas perut tu. Daging dendeng. Ni special Khairul Amin punya. Kambing. Sekejap. Kejap lagi, guys ramai. Macam-macam benda aku nak borak. So, bagi aku tambah energy tu. Daripada pukul 6 petang sampai dah pukul 2 pagi. Berapa ramai dah guest yang dalam rumah biru, circle-circle aku. Betapa seronoknya kalau kau hidup sebagai seorang budak remaja 23 tahun dan satu villa besar dekat Hartamas. And macam mana aku boleh living life like this as 23 years old teenager. Kau boleh tekan link kat bio aku. Kau boleh ikut jejak langkah aku macam mana aku hidup. And inilah kehidupan sebagai Aizat. Sekarang dah pukul 2 pagi, aku kena balik Shah Alam. Aku kena sebab esok pagi Isnin aku ada kelas pagi pukul 8. Kawan-kawan aku semua tengah seronok lagi.